Assalamualaikum dan salam sejahtera. Temu kita dalam berita TV3 membawakan laporan terkini dan kupasan mendalam mengenai isu-isu etika dalam profesyen keguruan. Hari ini kita akan menyoroti 4 isu etika guru yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam dunia pendidikan, etika keguruan memainkan peranan penting dalam memastikan guru menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh integriti dan profesionalisme. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu semasa yang mencabar etika perguruan, seperti penyalahgunaan media sosial oleh guru, konten kelas, hubungan tidak profesional dengan murid, dan ketidakadilan dalam penilaian akademik. Isu-isu ini bukan sahaja memberi kesan kepada pelajar, tetapi juga mencemarkan imej profesyen perguruan secara keseluruhan. Pakar pendidikan Dr. Rahimah Khalid menyatakan bahawa etika perguruan bukan hanya sekadar kod amalan, tapi juga mencerminkan moral dan tanggungjawab sosial seorang pendidik. Oleh itu, kepatuhan terhadap prinsip etika dalam perguruan adalah penting untuk memastikan keberkesanan sistem pendidikan. Etika dan perundangan guru memainkan peranan penting dalam membentuk profesionalisme seorang pendidik. Etika guru merujuk kepada prinsip moral dan nilai yang membimbing tingkah laku guru dalam melaksanakan tugasnya. Seorang guru harus menunjukkan kejujuran, integriti, keadilan dan bertanggungjawab dalam mendidik murid. Kod Etika Perguruan Malaysia menetapkan bahawa guru mesti menjalankan tugas dengan penuh dedikasi serta menghormati hak setiap pelajar tanpa sebarang diskriminasi. Dalam konteks perundangan, guru tertakluk kepada pelbagai peraturan dan undang-undang yang mengawal profesyen keguruan. Antaranya ialah Akta Pendidikan 1996, Akta 550 yang menetapkan dasar-dasar pendidikan serta peranan guru dalam sistem pendidikan negara. Selain itu, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 menggariskan tanggungjawab dan disiplin guru sebagai penjawat awam, termasuk larangan terhadap salah laku serta penyalahgunaan kuasa dan ketidakpatuhan arahan perkhidmatan. Selain itu, guru juga bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan murid berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001 dalam kurungan Akta 611 yang melindungi hak kanak-kanak daripada sebarang bentuk penderaan atau kecuaian. Sebarang pelanggaran terhadap undang-undang ini boleh membawa kepada tindakan disiplin, penalti atau pemecatan. Secara keseluruhannya, pematuhan terhadap etika dan perundangan guru bukan sahaja meningkatkan kualiti pendidikan, tapi juga memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. Guru yang memahami dan mengamalkan prinsip ini akan mampu membimbing generasi muda dengan lebih berkesan serta menjunjung martabat profesyen perguruan. Seiring perkembangan teknologi, media sosial menjadi alat komunikasi penting dalam kehidupan seharian, termasuk dalam sektor pendidikan. Media sosial membolehkan guru berhubung dengan pelajar dan ibu bapa dengan lebih mudah serta berkongsi maklumat berkaitan pembelajaran. Walau bagaimanapun, kemudahan ini juga membuka ruang kepada penyalahgunaan yang boleh menjejaskan profesyen perguruan dan keselamatan pelajar. Sebelum itu, mari kita saksikan sama-sama video berkaitan penyalahgunaan media sosial.
Kementerian Pendidikan KPM memiliki garis panduan berkaitan penggunaan media sosial dalam kalangan guru dan sentiasa memantau keadaan itu bagi memastikan ia tidak disalahguna bagi tujuan tertentu. Kementerian Pendidikan memiliki garis panduan berkaitan penggunaan media sosial dalam kalangan guru dan sentiasa memantau keadaan itu bagi memastikan ia tidak disalahguna bagi tujuan tertentu. Menteri Fadlina Sidi berkata, golongan guru tidak boleh sewenang-wenangnya menyalahgunakan platform tersebut dan tindakan tegas akan diambil jika terbukti mereka melanggar garis panduan berkenaan. Kita sudah ada garis panduan tentang bagaimana penggunaan media sosial guru-guru, khususnya juga memberikan pedoman untuk tampil konten yang mereka laksanakan mestilah menjadikan tujuan yang baik. Kita pantau semasa ke semasa dan kita minta guru-guru juga sama-sama untuk memastikan garis panduan itu dipatuhi. Tidak boleh sewenang-wenangnya kerana ada garis panduan itu dan mereka tahu ada garis panduan tersebut. Fadlina berkata demikian ketika menggelar saranan Kesatuan Perkhidmatan Keguruan Kebangsaan Malaysia (UTP) yang meminta KPM menguatkuasakan undang-undang bagi menekan tindakan guru memenai bahan berkaitan isu dalaman sekolah di media sosial bagi mengelakkan impak negatif terhadap institusi pendidikan negara. Penyalahgunaan media sosial oleh guru boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, antaranya memuat naik kandungan yang tidak sesuai seperti komen negatif terhadap pelajar, menyebarkan berita palsu dan mendedahkan maklumat peribadi pelajar tanpa kebenaran. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, lebih 60% aduan yang diterima berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial oleh guru dalam tempoh 3 tahun terakhir. Salah satu kes yang mendapat perhatian ialah seorang guru yang memuat naik video TikTok di dalam kelas tanpa mengambil kira privasi pelajar. Tindakan ini bukan sahaja mencemarkan imej profesion perguruan, tetapi juga boleh menimbulkan isu keselamatan dan undang-undang kerana pelajar di bawah umur dilindungi oleh Akta Kanak-kanak 2001. Seorang pakar teknologi pendidikan, Prof. Aminuddin Yusof, menjelaskan bahawa penggunaan media sosial oleh pendidik perlu dipantau dengan lebih ketat kerana ia boleh memberi impak jangka panjang terhadap reputasi institusi pendidikan. Tambah beliau, penggunaan media sosial yang tidak terkawal boleh merosakkan hubungan antara guru dan pelajar serta menimbulkan konflik dengan ibu bapa dan pentadbiran sekolah. Dari sudut perundangan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 turut melarang penyebaran kandungan berunsur fitnah, hasutan atau ancaman yang boleh menjejaskan reputasi individu atau institusi. Guru yang melanggar etika ini boleh dikenakan tindakan tata tertib termasuk amaran keras, pemotongan gaji dan dalam kes yang lebih serius, pemecatan. Kesan penyalahgunaan media sosial oleh guru sangat besar terhadap pelajar, ibu bapa dan institusi pendidikan secara keseluruhannya. Pelajar boleh mengalami tekanan emosi jika diejek atau dihina secara terbuka oleh guru mereka di media sosial. Selain itu, ibu bapa juga kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan jika terdapat guru yang tidak menghormati etika perguruan. Sebelum itu, mari kita saksikan kupasan daripada Abdul Muiz Muhammad Rusli, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Sungai Besar, Selangor, mengenai kesan penggunaan media sosial. Kesan penggunaan media sosial tanpa kawalan. Itulah kita akan bercerita tentang perkara-perkara yang buruk, kan? Baik, apabila kita bercerita tentang kesan media sosial tanpa kawalan, yang pertama mungkin saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan para penonton yang saya kasih sekalian adalah penyebaran berita palsu tanpa kawalan. Sebab apa? Sebab apabila kalau kita lihat kan banyak berita yang mungkin kita tak dapat laksanakan kesahihannya dikongsi secara meluas, terutamanya oleh murid-murid kita ni. Kalau orang dewasa mungkin mereka boleh fikir tentang baik buruk ataupun relevan ataupun adakah berita ini betul ataupun tidak. Tetapi bagi
mereka di kalangan murid-murid ini mereka tak tahu, dan mereka tahu mereka nak jadi orang pertama yang berkongsi tentang cerita-cerita yang mungkin tak pasti. Itu yang kita risau juga, sebab apabila kita bercerita ataupun kita menghantar berita-berita yang tak sahih ini, dia mungkin akan memberi kesan yang impak bukan hanya sekadar kepada sekolah, tetapi mungkin kepada negara juga. Sebab isu itu mungkin boleh menjadi isu yang besar. Baik, yang kedua, mungkin juga boleh berlakunya bully cyber di kalangan murid-murid. Dan sebagai contoh, kalaulah katakan mereka murid-murid ni dia yakin tau, walaupun bagi mereka badannya besar dan sebagainya, mereka yakin yang mereka ini cantik, tetapi bagi sesetengah orang, bagi orang yang melihat mungkin rasakan bahawa ini tak cantik, ini badan besar dan sebagainya. Dengan perkataan yang mungkin dikeluarkan itu hanya sekadar untuk gurauan, tetapi sebenarnya dia boleh menghiris perasaan, hati dan jiwa mereka yang ada di media sosial ini. Secara tak langsung dia akan menjadi bully cyber yang kata tak boleh nak kawal, kan? Dan juga ada setengah orang yang menulis status sama ada di mana-mana media sosial, dan status itu tidak sependapat dengan para penonton ataupun dengan netizen pengguna yang lain. Maka banyaklah kecaman yang ditimbul. Itu juga boleh kita katakan sebagai bully cyber kepada murid itu sendiri. Dan apabila kita bercerita tentang tanpa kawalan, sebagai tanpa kawalan ya, Mira, dia akan membuatkan murid itu menjadi ketagihan gadget. Ketagihan gadget. Disebut tentang ketagihan gadget ini bukan sekadar murid, kita sebagai orang dewasa pun mungkin kita tak boleh nak melepaskan gadget ini dari tangan, kan? Kalau kita orang dewasa pun mungkin boleh kita juga sebagai ketagihan gadget, apatah lagi anak-anak kita di dekat usia remaja yang sedang membangun, yang cuba untuk mencari identiti, dan akhirnya mereka terlibat dengan ketagihan gadget tersebut. Dan yang last sekali, yang terakhir mungkin saya boleh kongsikan, impak kepada penggunaan media sosial tanpa kawalan ini ialah akan wujudnya trend yang mungkin berlaku. Bukan sekali kalau kita tengok ada trend yang lelaki semayang dengan kipas, kan, jadi motor dan sebagainya. Begitu juga yang perempuan dan sebaliknya lah, kan. Kita nampak trend-trend yang membantu ini akhirnya akan meletup dan semua orang nak cuba nak menjadi orang yang pertama, menjadi trendsetter ni, kan? Jadi sebab itulah saya katakan, kalau kita tak ada kawalan yang baik, kawalan yang betul terhadap. Untuk menangani isu ini, pihak sekolah dan kementerian perlu mengambil tindakan proaktif, antaranya latihan dan bengkel kesedaran. Guru perlu diberikan latihan berkaitan etika penggunaan media sosial supaya mereka lebih memahami batasan dan tanggungjawab mereka sebagai pendidik dalam platform digital. Garis panduan ketat. KPM telah mengeluarkan garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial bagi memastikan guru tidak menyalahgunakan platform digital untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Seterusnya, pemantauan aktiviti digital. Pihak pentadbiran sekolah perlu memainkan peranan lebih aktif dalam memantau aktiviti media sosial guru, terutamanya dalam kumpulan yang melibatkan pelajar dan ibu bapa. Akhir sekali, tindakan disiplin. Mana-mana guru yang didapati melanggar etika perguruan di media sosial perlu dikenakan tindakan tegas seperti surat amaran, pemotongan gaji atau bahkan digantung tugas jika kesalahan berulang. Seorang ibu bapa, Encik Harun Ahmad, menyuarakan kebimbangannya. Kami menghantar anak-anak ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang baik, bukan untuk dijadikan bahan hiburan di media sosial. Guru sepatutnya menjadi contoh terbaik kepada pelajar, bukan bertindak sebaliknya. Sebagai langkah pencegahan, pihak sekolah perlu menyediakan latihan berkala tentang penggunaan media sosial secara beretika serta mengenakan tindakan disiplin terhadap guru yang melanggar etika perguruan di platform digital. Selain itu, kerjasama dengan ibu bapa dan masyarakat dalam memantau penggunaan media sosial oleh guru boleh membantu mengekalkan tahap profesionalisme dalam profesion perguruan. Kesimpulannya,
Walaupun media sosial mempunyai manfaat dalam pendidikan, ia juga mempunyai risiko yang tinggi jika disalahgunakan. Oleh itu, setiap guru harus memahami tanggungjawab mereka sebagai pendidik dan menggunakan media sosial dengan penuh etika dan profesionalisme. Pihak berkaitan termasuk KPM dan sekolah perlu memastikan pemantauan yang lebih ketat bagi mengelakkan penyalahgunaan media sosial daripada terus berleluasa. Dengan adanya pematuhan yang ketat terhadap garis panduan yang ditetapkan, diharapkan isu ini dapat dikawal dan tidak menjejaskan integriti profesi perguruan. Kes guru memukul murid. Tindakan guru memukul murid memberi kesan yang mendalam kepada pelajar, guru lain dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kes saman ibu bapa terhadap guru yang bertindak kasar terhadap murid menjadi bukti bahawa isu ini tidak boleh dipandang remeh. Menurut laporan KPM, seramai 320 guru telah dikenakan tindakan disiplin antara tahun 2019 hingga 2023 kerana menggunakan kekerasan terhadap murid. Kajian juga menunjukkan bahawa lebih 70% aduan yang diterima oleh pihak kementerian adalah berkaitan dengan tindakan fizikal yang tidak wajar oleh guru. Seorang bekas pelajar yang terkesan dengan isu ini, Siti Aisyah, menyatakan bahawa tindakan guru yang menggunakan kekerasan menyebabkan kami takut untuk ke sekolah dan kehilangan semangat untuk belajar. Berikut adalah paparan video pendek berkaitan kes guru memukul murid. Bertemu polis telah menangkapkan kertas siasatan berhubung dakwaan seorang murid sekolah rendah di Bagan Serai kecederaan akibat memukul guru. Seperti yang diular di media sosial, Ketua Polis Daerah Krian Superintendent Junai Yusof berkata, kertas siasatan itu dihantar ke Bahagian Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Hidung Jawab Polis Kontijen Perak pada 27 Januari lalu. Katanya kertas siasatan itu seterusnya akan dihantar kepada Bahagian Siasatan Perundangan Bukit Aman kerana kes melibatkan pejabat awam. Setelah selesai diteliti, kertas siasatan itu akan dirujuk kepada Timbalan Penawaran yang bagi mendapatkan arahan pertuduhan. Sebelum ini, Juna dilaporkan berkata pihaknya menerima laporan polis daripada ibu kepada murid terbabit yang mendakwa anaknya cedera akibat dipukul seorang guru lelaki berusia 30 tahun pada 10 Disember lalu. Dia berkata wanita berusia 40 tahun itu menarik semula laporan yang dibuat keesokan harinya kerana enggan memanjangkan kes tersebut. Bagaimanapun, baru-baru ini pengadu sekali lagi tampil membuat satu laporan memohon pihak polis meneruskan siasatan dan bahawa tindakan lanjut diambil ke atas guru lelaki berkenaan. Dengan dulu, dia melaporkan seorang wanita mendakwa anak lelakinya yang berusia 12 tahun cedera akibat ditampar dan ditumpuk gurunya sehingga mengalami gegaran dalam telinga. Mahkamah Session Selayang menolak saman dikemuka seorang bekas murid tahun 2 terhadap 3 pihak termasuk bekas guru Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Selayang Baru 1 atas dakwaan memukulnya menggunakan penyapu hingga menerima 5 jahitan di kepala. Plaintiff yang kini berusia 13 tahun diwakili bapanya, Muhammad Amirul Azli Mat Yusof, memfailkan saman itu terhadap bekas guru berkenaan Rauzah Abdul Halim, guru besar sekolah sama dan kerajaan. Hakim Nur Raji Ahmad Zain membuat keputusan itu selepas meneliti keterangan saksi, ekshibit dan hujah bertulis plaintiff serta semua defendant. Mahkamah mendapati plaintiff gagal membuktikan tuntutannya terhadap defendant pertama, kedua dan ketiga. Justru mahkamah menolak tuntutan plaintiff dengan kos RM5,000 kepada defendant pertama dan RM5,000 pada defendant kedua serta ketiga. Plaintiff dalam pernyataan tuntutannya menyatakan dalam perjalanan kembali ke tempat duduknya di dalam kelas, secara tiba-tiba guru itu memukul kepala mangsa menggunakan penyapu. Kejadian didakwa berlaku jam 3 petang 18 Oktober 2019. Mangsa cedera di kepala dan menerima
5 jahitan di klinik berkenaan. Sesudah itu, bapa plaintiff membuat laporan polis. Guru berkenaan Rauzah Abdul Halim yang memfailkan pernyataan pembelaan pada 20 Disember 2022 mendakwa tidak pernah memukul kepala plaintiff atau kulit lain menggunakan penyapu atau mana-mana bahagian penyapu. Defender pertama itu berkata kecederaan dialami plaintiff adalah akibat kenakalannya sendiri apabila terhantuk dan terkena bucu kayu tempat letak kapur papan hitam ketika bekas murid itu cuba meneruskan diri. Kesan guru memukul murid. Tindakan guru memukul murid memberi kesan yang mendalam kepada pelajar, guru lain dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Pada pelajar, kesan emosi dan psikologi. Murid yang dipukul boleh mengalami trauma, ketakutan dan kehilangan keyakinan diri yang boleh menjejaskan perkembangan mental dan emosi mereka. Penurunan motivasi. Murid mungkin kehilangan minat untuk belajar kerana mereka merasa tidak selamat di dalam bilik darjah. Tingkah laku negatif. Tindakan agresif guru boleh mendorong murid untuk meniru tingkah laku tersebut dan menyebabkan peningkatan kes buli di sekolah. Kesan kepada guru lain pula, imej buruk profesion perguruan. Perbuatan segelintir guru yang memukul murid boleh menjejaskan imej keseluruhan guru dan kepercayaan masyarakat terhadap profesion ini. Ketegangan dalam kalangan rakan sejawat. Guru lain mungkin merasa serba salah atau tertekan jika terpaksa mempertahankan tindakan rakan mereka atau melakukan kejadian tersebut. Gangguan dalam perancangan pengajaran. Kes-kes seperti ini boleh menyebabkan perubahan dalam pendekatan pengajaran dan kaedah disiplin yang perlu diterapkan. Seterusnya, kesan kepada sistem pendidikan. Kemerosotan reputasi sekolah. Sekolah yang menghadapi kes guru memukul murid mungkin mengalami kejatuhan dalam kepercayaan ibu bapa dan masyarakat. Gangguan kepada persekitaran pembelajaran. Murid mungkin merasa takut untuk ke sekolah atau kurang selesa untuk berinteraksi dengan guru. Tindakan undang-undang. Kes ini boleh membawa kepada tindakan disiplin, saman atau tindakan undang-undang yang menjejaskan kredibiliti institusi pendidikan. Antara langkah-langkah mengatasi kes guru memukul murid. Untuk menangani isu ini, beberapa langkah perlu diambil. Memperketat pemantauan disiplin guru. Pihak sekolah perlu melaksanakan sistem pemantauan yang lebih ketat untuk memastikan guru mengamalkan pendekatan disiplin yang berhemah dan profesional. Seterusnya, tindakan tegas perlu diambil terhadap guru yang melanggar peraturan, termasuk amaran, khusus pemulihan atau hukuman yang lebih berat jika perlu. Selain itu, penyediaan program sokongan psikologi. Guru yang menghadapi tekanan kerja tinggi perlu mendapat bantuan psikologi bagi mengelakkan mereka melepaskan tekanan kepada murid. Program latihan emosi dan kaunseling perlu disediakan bagi membantu guru menguruskan emosi mereka dengan lebih baik. Di samping itu, meningkatkan latihan dan pembangunan profesional. Guru perlu diberikan latihan berkaitan pengurusan kelas dan pendekatan disiplin yang lebih efektif tanpa menggunakan keganasan fizikal. Selain daripada itu, latihan ini juga boleh membantu guru menangani tekanan dan cabaran dalam profesion mereka. Akhir sekali, menggalakkan komunikasi terbuka. Sekolah
perlu menggalakkan komunikasi terbuka antara pentadbir, guru, murid dan ibu bapa. Dengan cara ini, sebarang masalah boleh dibincangkan dan ditangani sebelum keadaan menjadi lebih serius. Pelaksanaan langkah-langkah di atas tersebut dijangka akan membawa kesan positif. Di antaranya, persekitaran pembelajaran yang lebih selamat. Murid akan merasa lebih selamat dan selesa di sekolah, yang membantu mereka belajar dengan lebih baik. Seterusnya, peningkatan hubungan guru dan murid. Dengan pendekatan disiplin yang lebih positif, hubungan antara guru dan murid dapat diperbaiki, mewujudkan suasana yang lebih mesra dan produktif. Seterusnya, ia membawa kepada kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Sekolah yang mengambil tindakan tegas terhadap isu ini akan mendapat kepercayaan yang lebih tinggi daripada ibu bapa dan masyarakat. Kesimpulannya, kes guru memukul murid adalah isu serius yang memerlukan perhatian segera. Dengan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai, diharapkan kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan dan persekitaran sekolah dapat menjadi tempat yang lebih selamat dan kondusif untuk semua murid. Beralih kepada isu seterusnya, hubungan tidak profesional dengan murid. Terdapat kes di mana guru didapati menjalin hubungan tidak profesional dengan pelajar, sama ada melalui mesej peribadi di media sosial atau interaksi secara langsung. Perbuatan ini melanggar Kod Etika Perguruan Malaysia yang menekankan batas profesionalisme antara guru dan murid. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, sebanyak 25% daripada kes gangguan seksual yang dilaporkan di sekolah melibatkan guru. Kes ini menunjukkan perlunya tindakan tegas dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Paparan berita menunjukkan kes guru yang dikenakan tindakan undang-undang akibat hubungan tidak profesional dengan pelajar. Seorang guru bahasa Inggeris dihadapkan di Mahkamah Magistrate Kangar atas 5 pertuduhan melakukan amal seksual fizikal terhadap 2 pelajar lelaki. Ahmad Fairuz Abu Zaid mengaku tidak bersalah apabila pertuduhan itu dibacakan di hadapan Magistrate Nur Syahidah Abdul Rahim. Dia didakwa melakukan amal seksual terhadap 2 pelajar lelaki yang ketika itu berusia 13 tahun. Perbuatan itu dilakukan di bilik media sebuah sekolah menengah di Kangar antara 21 Ogos hingga 27 November 2023. Pendakwaan di bawah Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 memperuntukkan hukuman penjara hingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM12,000 menetapkan 5 Mac depan sebagai sebutan semula kes. Seorang guru mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Kerat Melaka hari ini atas 2 pertuduhan melakukan amal seksual fizikal terhadap 2 murid tahun 6 minggu lalu. Muhammad Azhar Muhammad, 44 tahun, membuat pengakuan berkenaan selepas 2 pertuduhan berasingan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Rohatul Akmar Abdullah. Bapa 3 anak itu didakwa melakukan amal seksual fizikal seksual terhadap kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun dengan cara menyentuh payudara mangsa. Dia dikatakan turut mengulangi perbuatan sama dan menyentuh kemaluan terhadap seorang lagi murid lain berusia 12 tahun yang dilakukan di sebuah sekolah rendah di Paya Rumput dalam daerah Melaka Tengah jam 9.30 pagi pada 8 Januari 2025.
Muhammad Azhar didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan sebab jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Yusof menawarkan jaminan sebanyak RM15,000 bagi setiap pertuduhan. Dia yang tidak diwakili peguam merayu dikenakan jaminan rendah dengan alasan bekerja sebagai guru dan menanggung ibu serta 3 anak berusia 7, 11 dan 13 tahun yang masih bersekolah. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM21,000 iaitu RM11,000 dan RM10,000 masing-masing bagi pertuduhan pertama dan kedua. Tertuduh juga dikenakan syarat tambahan iaitu melaporkan diri di Balai Polis setiap bulan, tidak boleh mendekati mangsa serta saksi pendakwaan dan perlu hadir setiap kali sebutan serta perbicaraan sehingga kes selesai. Sebutan semula kes dan serahan dokumen ditetapkan pada 17 Februari 2025. Hubungan tidak profesional antara guru dan pelajar boleh membawa kepada pelbagai kesan negatif termasuk kerosakan reputasi institusi pendidikan. Isu ini boleh menjejaskan imej sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan, mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Kesan psikologi pada pelajar. Pelajar yang terlibat dalam hubungan tidak profesional mungkin mengalami trauma, kebingungan dan kesukaran dalam proses pembelajaran mereka. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia termasuk gangguan seksual dalam hubungan antara guru dan pelajar boleh membawa kepada tindakan undang-undang yang serius. Gangguan seksual dikategorikan sebagai salah laku yang melanggar Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dalam kurungan Akta 792 yang memperuntukkan hukuman tegas terhadap individu yang terlibat dalam eksploitasi seksual kanak-kanak. Selain itu, tindakan ini juga melanggar Akta Kanak-kanak 2001 dalam kurungan Akta 611 yang bertujuan melindungi kanak-kanak daripada sebarang bentuk penderaan, eksploitasi dan pengabaian. Samping itu, bagi guru yang merupakan penjawat awam, perbuatan gangguan seksual juga boleh dikenakan tindakan tata tertib berdasarkan peraturan pegawai awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Pelanggaran etika ini bukan sahaja menjejaskan reputasi profesion guru-guruan, tetapi juga boleh membawa kepada pemecatan, denda atau hukuman penjara. Untuk menangani isu hubungan tidak profesional antara guru dan pelajar, beberapa langkah perlu diambil. Pelaksanaan program kesedaran. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu melaksanakan program kesedaran yang komprehensif mengenai etika profesionalisme kepada semua guru dan pelajar. Program ini harus menekankan kepentingan menjaga batas profesionalisme dan akibat daripada pelanggaran etika. Seterusnya, garis panduan ketat. KPM perlu menyediakan dan menguatkuasakan garis panduan yang jelas mengenai interaksi antara guru dan pelajar, termasuk larangan berkomunikasi secara peribadi di luar waktu sekolah. Garis panduan ini harus disebarkan kepada semua pihak yang terlibat dan dipantau secara berkala. Pemantauan dan penguatkuasaan. Pelaksanaan program pemantauan yang berkesan untuk memantau interaksi antara guru dan pelajar, termasuk penggunaan media sosial. Selain itu, tindakan disiplin yang tegas perlu diambil terhadap mana-mana individu yang melanggar etika profesionalisme. Akhir sekali, sistem aduan yang berkesan. Mewujudkan sistem aduan yang mudah diakses dan selamat bagi pelajar dan ibu bapa untuk melaporkan sebarang kesalahan atau pelanggaran etika oleh guru.
Sistem ini harus dilindungi daripada sebarang bentuk pembalasan dan memastikan kerahsiaan identiti pengadu. Pelaksanaan langkah-langkah di atas dijangka akan membawa kesan positif termasuk peningkatan keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Pelajar akan merasa lebih selamat dan dihargai, yang akan meningkatkan motivasi dan prestasi mereka dalam pembelajaran. Pemulihan imej institusi pendidikan dengan penguatkuasaan etika profesionalisme, imej sekolah dan sistem pendidikan akan dipulihkan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Peningkatan profesionalisme guru. Guru akan lebih menghargai etika profesionalisme yang akan meningkatkan kualiti pengajaran dan interaksi mereka dengan pelajar. Kesimpulannya, hubungan tidak profesional antara guru dan pelajar adalah isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai, diharapkan keselamatan dan kesejahteraan pelajar dapat dipelihara dan kualiti pendidikan dapat ditingkatkan. Akhir sekali, isu ketidakadilan guru dalam penilaian akademik. Terdapat laporan bahawa segelintir guru bertindak berat sebelah dalam pemberian markah atau memberi keistimewaan kepada pelajar tertentu atas sebab peribadi. Hal ini menjejaskan keadilan dalam sistem pendidikan dan boleh menyebabkan pelajar lain merasa tertindas. Kajian oleh Institut Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan IPPK mendapati bahawa 15% pelajar merasakan mereka telah dinilai secara tidak adil dalam peperiksaan dalaman sekolah. Faktor seperti pilih kasih, hubungan peribadi atau tekanan luar boleh mempengaruhi penilaian akademik yang dijalankan oleh guru. Paparan grafik menunjukkan peratusan pelajar yang mengalami ketidakadilan dalam penilaian akademik. Ini adalah grafik yang menunjukkan peratusan pelajar yang merasakan mereka telah dinilai secara tidak adil dalam peperiksaan dalaman sekolah berdasarkan kajian oleh Institut Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan IPPK. Seperti yang dapat dilihat, 15% pelajar merasakan ketidakadilan dalam penilaian akademik, manakala 85% pelajar berpendapat penilaian mereka adalah adil. Antara tindakan yang boleh diambil ialah memperkenalkan sistem permarkahan yang lebih telus dan automatik bagi mengurangkan unsur subjektiviti dalam pemberian markah. Pemantauan yang lebih ketat serta latihan berterusan kepada guru juga dapat membantu meningkatkan integriti sistem penilaian akademik. Ketidakadilan dalam penilaian akademik boleh membawa kepada pelbagai kesan negatif, termasuk kerosakan motivasi pelajar. Pelajar yang merasa dinilai secara tidak adil mungkin kehilangan motivasi untuk belajar dan berusaha lebih keras. Penurunan kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Ketidakadilan dalam penilaian boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap sistem pendidikan dan integriti guru. Kesan psikologi kepada pelajar. Pelajar yang merasa tidak dihargai atau dipinggirkan mungkin mengalami stres, kebingungan dan kesukaran dalam proses pembelajaran mereka. Untuk menangani isu ketidakadilan dalam penilaian akademik, beberapa langkah perlu diambil. Pengenalan sistem pemarkahan telus dan automatik. Menggunakan sistem pemarkahan yang lebih telus dan automatik dapat mengurangkan unsur subjektiviti dalam pemberian markah. Sistem ini harus memastikan bahawa semua pelajar dinilai berdasarkan kriteria yang jelas dan konsisten. Latihan berterusan kepada guru. Guru perlu dilatih secara intensif
komprehensif untuk mengenali dan menghargai keberagaman dalam gaya belajar pelajar, serta menggunakan sebagai metod penilaian yang sesuai dengan kebutuhan pelajar individu. Latihan ini juga harus menekankan pentingnya objektiviti dan keadilan dalam penilaian. Pemantauan dan penguatkuasaan. Pemantauan yang lebih ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahawa penilaian akademik dijalankan secara adil dan objektif. Tindakan disiplin yang tegas perlu diambil terhadap mana-mana individu yang melanggar etika penilaian. Penyediaan garis panduan yang jelas. Pihak berkuasa pendidikan perlu menyediakan garis panduan yang jelas mengenai kriteria penilaian dan prosedur yang perlu diikuti oleh guru. Garis panduan ini harus disebarkan kepada semua pihak yang terlibat dan dipantau secara berkala. Pelaksanaan langkah-langkah di atas dijangka akan membawa kesan positif termasuk peningkatan motivasi dan prestasi pelajar. Pelajar akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berusaha lebih keras dalam pembelajaran mereka. Pemulihan kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Dengan penilaian adil dan objektif, kepercayaan pelajar terhadap sistem pendidikan dan integriti guru akan dipulihkan. Peningkatan kualiti pendidikan. Penilaian yang adil dan objektif akan memastikan bahawa pelajar dinilai berdasarkan kemampuan sebenar mereka, yang akan meningkatkan kualiti pendidikan secara keseluruhan. Sekulanya, ketidakadilan dalam penilaian akademik adalah isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai, diharapkan keadilan dalam penilaian dapat dipertingkatkan, yang seterusnya akan meningkatkan motivasi, prestasi dan kualiti pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah paparan video di mana seorang guru cuba mendalami anak muridnya yang mendapat markah rendah dalam ujian dan mengubahnya menjadi seorang yang hebat seperti rakannya yang lain. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Now lift it right. Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Now, he furrowed his brow and concentrated to bend the fall. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Come on, come. I'm going to place this fork into this empty bag over here, right? Now, I want you to focus your mind on the fork inside there. Bend it. Good. Right, very good. Get it. It's done. Have a look. You see what we can achieve when we put our minds to it? Anything. Yeah, man. This will help you. Please copy this in your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him
were infinitely better than magic. Dengan paparan video sebentar tadi, maka berakhirlah berita TV3 pada hari ini. Teruskan bersama kami untuk perkembangan berita terkini dan isu semasa. Saya Mama Asif, mewakili seluruh kru penerbitان mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi dan salam hormat.